Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton berita 101. Video hari ini bawakan maklumat penting tentang bayaran bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk sesi Disember. Seperti yang dilaporkan, bantuan antara RM100 hingga RM600 untuk bulan Disember kini telah mula dikreditkan dalam sesetengah kawasan. Malah, ada penerima yang sudah menerima bayaran mereka seawal penghujung November, iaitu pembayaran bagi bulan Disember. Namun, bukan semua menerima awal. Ramai penerima lain mungkin masih menunggu bayaran mereka dijangka berlaku dalam minggu-minggu pertama Disember ini. Bantuan ini merangkumi pelbagai skim di bawah JKM. Contohnya, bantuan untuk kanak-kanak, bantuan untuk warga emas, allowance untuk pekerja kurang upaya, bantuan penjagaan bagi OKU atau pesakit kronik, serta sokongan kepada penjaga mereka. Menurut maklumat rasmi terkini, jadual pembayaran bulanan JKM mensasarkan agar bayaran dikreditkan paling lewat 10 hari bulan setiap bulan bagi kebanyakan penerima. Jadi sekiranya anda belum terima bayaran Disember, jangan risau dulu. Mungkin akaun anda akan dikreditkan dalam beberapa hari lagi. Kalau anda rasa ada kekeliruan, contohnya anda terima 2 bayaran dalam bulan November, mungkin itu sudah termasuk bayaran untuk bulan Disember. Peristiwa seperti ini pernah berlaku pada tahun sebelumnya. Untuk status paling tepat, anda digalakkan semak melalui portal rasmi e-bantuan JKM di laman web JKM ataupun terus hubungi pejabat JKM berhampiran anda untuk semakan terkini. Kalau anda belum membuat permohonan tetapi rasa layak, anda boleh mohon melalui sistem atas talian di e-bantuan JKM. Namun, perlu diingat, selepas permohonan dihantar online, kadang-kadang anda masih perlu hadir ke cawangan JKM berhampiran untuk pengesahan jika diminta. Ini adalah sebahagian proses pemprosesan biasa. Semoga info ini membantu anda lebih faham situasi bayaran bulanan JKM bagi Disember. Sekiranya ada sebarang soalan atau kandungan anda mahu saya semak, tinggalkan komen di bahagian komen di bawah.